Okey, Assalamualaikum. Hari ni saya nak ajar korang macam mana nak check korang punya starter coil ataupun coil magnet. Boleh pakai atau tak boleh pakai lagi, ataupun dah rosak ke, dah terbakar ke. Sebab banyak saya tengok dekat customer saya punya komplain, mengadu bahawasanya tukar ini tapi tetap tak settle masalah. Motor tak boleh hidup lah, api tak ada lah. So first, dia ada fasa-fasa dia macam mana kita nak test step by step supaya kita ataupun owner tak habis duit banyak tukar ni tak settle masalah. So dia ada proses dia, kita nak test secara profesional supaya tak ada main teka-teki, tukar itu tukar ini, dan sekali apa pun rugi duit, motor tak settle. Okay, first kena ada multimeter. Multimeter ni boleh dapat kat DIY ataupun mana-mana kedai electrical untuk nak guna dia. Okay, first ini multimeter manual mana-mana nak pakai auto boleh, manual boleh. Tukar kepada ohm, ambil mana-mana pun boleh. Pastikan 3 digit kosong belakang, 3 digit, tak kisahlah pusing lah mana-mana korang belajar, tapi biasa aku ambil 3 digit belakang ni, maknanya around dalam 2K. Okay, first starter coil ni model 3 phase. 3 phase ni maknanya dia ada 3 wire daripada untuk generate power daripada coil magnet kepada keluarlah output lah, sama ada nak pergi ke rectifier ataupun nak pergi ke direct ke coil ataupun CDI unit. Okay, so untuk 3 phase punya ni, dia 3 phase single phase sama je proses dia. Okay, so kita ambil mana-mana terminal, dia akan ada 1, 2, 3. So cara test dia 1 ke 2, 2 ke 3 dan 3 ke 1. Okay, mana-mana je. So kita ambil kita punya probe ni, okay, dan kita letak dekat next terminal. Dia akan naik numbers. Kalau dia naik numbers, tak kisahlah berapa nombor dia, itu bermakna benda ni boleh pakai lagi. Untuk line pertama, wiring pertama, okey, tak ada masalah. Kalau dia keluar OL macam ni, overline ataupun OF, overflow, so maknanya starter tu problem. Okey, dia naik, so tak ada masalah lah. Okey, so 3 phase ni tak ada masalah. So mana kata starter coil ni masih lagi boleh diguna pakai, tak problem. Tapi kalau korang test dua-dua terminal kau sombak, dua-dua probe korang sombak, tapi keluar OL, tak keluar number apa-apa, 0.6 ke bawah ataupun 0.1 hingga 0.10, tengok pada spek coil itulah. Itu maknanya boleh pakai. Kalau kata tak keluar OL ataupun OF, mana kata tu problem. Okay, settle Terima kasih. Kalau apa-apa soalan boleh komen kat bawah. Assalamualaikum. Spek 63 boleh naik 13. Baik korang pakai standard punya, boleh naik 13, 14 lagi better. Motor standard kilang tapi boleh pergi 120 saja. Masalah RS dan RSX, jom kami bantu pulihkan top speed anda. Masalah RS atau RSX 150, kami bantu dari 750 sahaja. Warranty sehingga 3